main game Obi Obi tak boleh lompat. Okey korang, kita akan main game Obi but you can jump. Jadi korang jarang upload, so tak apa basa-basi, langsung saja kita main. Pilih yang mana? Easy lah. Buat apa pilih yang hard? Okey, kita kena ada laser korang. Lalu dulu hampir je kena laser. Okey korang, ni sampai ke checkpoint. Jalannya tak sempit sangat. Tak boleh lompat. Oh ya, tak boleh lompat. Cumanya boleh jalan je sambil lompat. Hampir je. Laser pun easy sangat ni korang. Boleh pakai tangga ni korang. Okey, kena hafal ni warna. Hijau, merah, kuning. Hijau, kuning, merah. Hijau, merah, kuning. Okey, elok. Tak boleh. Obi tak boleh lompat. Ni lagi sama dengan easy Obi. Jangan lompat. Elok, nanti hilang, boleh hilang ni. Apa ni? Apakah ni boleh hilang juga? Oh, ternyata hilang juga. Okey, sudah sampai ke checkpoint dan kita tak boleh lompat macam ni. Kita boleh nak jalan saja. Kita jalan saja. Hampir je kena laser. Pilih warna apa? Hijau ke? Hijau, kuning. Lah mati, ternyata tak selamat dua-duanya. Hijau. Lah ternyata tu pink. Kuning. Buat apa kena hijau? Lah mati pula dah. Hijau, pink. Oh ya, tak boleh. Tak boleh kena benda ni. Kalau kena mati. Pilih warna merah ke, pink ke atau biru ni? Cuba kalau biru. Ternyata biru tu jatuh. Kalau yang merah jatuh juga. Yang pink ke? Okey, warna apa? Hijau ke, oranye ke atau kuning? Cuba kalau itu kuning. Ternyata yang ni pink. Apakah jatuh juga? Pink, hijau. Awas, kena leceh. Kicau. Just kidding. Hampir je dah warna ni. Oh my god, dia sempitnya. Oh, kita dah. Ni lari dulu. Ni apa ni kau? Ini apa ni? Ikut jalan arah jalan ke sini. Ni. Jalan lagi. Tu jalan mati. Ya, susah pula ni nak cari jalan keluar. Macam labirin. Oh, salah. Salah. Buat sini. Ini dan okey, checkpoint. Hampir terjatuh. Wih, lompat. Elok korang. Elok. Lompat. Hampir terjatuh. Wih, wow. Ternyata tu boleh. Ternyata sama juga. Aduh. Lari. Lah, kenapa keluar? Hampir je kena. Okey. Ada Oreo korang.
Ni korang pernah makan tak Oreo? Kalau cuba komen kat bawah. Wah. Aduh, kenapa kena laser? Ni laser tak boleh kena. Kena. Ni easy sangat korang. Ni easy sangat. Hampir je. Okey tak? Buat korang. Ni apa ni? Kereta apa ni? Kenapa ada kereta boleh terbang? Bang. Ni ada awan, ada ni apa ni korang? Ni skip end, ada skip end, ada magic, ada flying rainbow carpet, ada absolute jump button, ada craft dan laser, pistol laser, semuanya pakai Robux. Ya. Lari lewat sana, lewat flash. Belok lagi dan dah sampai. Okey, pilih warna mana korang? Merah ke biru ke atau hijau ni? Cuba kalau yang hijau. Jatuh. Cuba kalau yang biru. Oh, yang biru punya. Oh, ternyata tu jatuh. Cuba kalau pilih yang hijau. Saya test dengan merah. Jatuh. Tuh. Apakah pilih biru juga? Oh, ternyata ya. Ada si Noob. Apakah saya? Oh, kita termasuk dalam mulutnya si Noob. Iya. Sudah. Dan kita dapatkan ni hilang. Oh, ternyata tak. Pelangi pun ada. Ni apa ni? Ni korang. Ada lagi. Okey, ada lagi. Kita hampir sampai kena makan dengan jerung. Okey. Oh, tolak ekor. Okey. Kita boleh naik dan kita elok kepada lagi kena lava. Ada lagi. So korang belok. Wih. Lah, kenapa tak jatuh? Okey. Ternyata kalau elok. Lah, jatuh lagi korang. Ya. Ya. Hampir je. Sajalah korang. Ni apa ni? Okay, kita sampai ke checkpoint. Jangan kena laser kalau kena mati nanti. Alamak. Kenapa jatuh? Tuh. Mid-cap finish OP.
speed, perlahan sangat. Akhirnya saya boleh lompat. Akhirnya normal speed, 100 speed pun boleh. Ni ada lion, ada kucing, ada Sonic X-Ray, ada apa ni korang? Apa ni korang? Cuba komen kat bawah. Ada Among Us, semua Among Us pun ada. Ni pun saya belum kenal lagi. Cuba kalau saya jadi Sonic X. Kalau saya jadi Sonic X Jangan nak respon dulu. Ni saya test dulu kalau saya jadi Sonic X. Ni ada banyak badan ni. Ada badan tulang, badan apa ni? Ni badan tulang, badan dan monster dan badan ni dan badan lain-lain semua je orang boleh pakai. Ada orang bernama Sonic. Nick. Kat sini kita boleh tukar muka. Oh, ternyata tak boleh. Tak boleh tukar muka. Mari saya test dulu jadi Sonic X. Tak seram sangat ni Sonic X. Sonic X pun boleh lah. Ni saya jadi Sonic X korang. Ni tak seram sangat. Mari saya jadi test dulu. Tu korang. Just kidding lah. Okay, sekian video kali ini. Semoga happy enjoy dan jangan lupa like dan subscribe dan the notification. See you next video. Bye.